Pelik-pelik dia ni. Nak jadi mufti ingat ustaz ingat tu. Melemahkan Islam. Betul tak? Jangan berhenti nak makan apa, cari kerja dulu. Orang ni gomor dulu. Tak? Lepas tu akhirnya berpanjangan benda yang haram. Ada seorang ustaz berkata, kita tidak boleh saja mengharamkan bekerja di tempat judi. Masyarakat kena fikir juga di mana mereka nak cari kerja selepas berhenti. Betul atau tidak perkataan ustaz itu? Betul. Ustaz itu sudah tidak betul. Dia kata ada ustaz yang berkata, jangan kita senang-senang suka-suka suruh orang berhenti je kerja tempat haram. Kita kena fikir juga. Kalau dia berhenti nak kerja kat mana pula? Dia nak tangguh anak bini dia ke mana pula? Jawabnya ustaz itu sudah mengarut. Okey? Faham baik-baik. Bila diharamkan judi dan arak, terus berlari-lari balik ke rumah masing-masing sahabat, buang habis arak. Hak jual pun buang, hak minum di rumah pun buang. Sampai banjir jalan-jalan Madinah dengan air arak. Tak ada pun nak fikir lepas ni nak jual benda pula, lepas ni nak buka kedai benda pula, tak ada. Dengar turun innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Arak dan judi adalah kerja syaitan, tinggalkan. Tak cakap banyak dah, habis pakat berhenti lagi. Betul tak? Tak ada pun Nabi nak fikir dulu. Ayat ni kalau aku sampaikan nyanyi korang kena fikir dulu. Lagi dah boleh jual arak, nak jual benda pula. Nak jual kedai makanan kucing tak laku. Faham? Nah, ada Nabi fikir gitu? Tak ada. Faham? Lepas tu ramai lah ni ustaz-ustaz, dia nak jaga sekolah dia nak jaga pondok dia. Salah. Bukan suruh hidup kita jaga pondok, jaga sekolah. Jaga agama. Buatlah sekolah, tapi jaga agama dulu. Dia nak jaga ke sekolah. Takut tak dapat batuang, takut tak dapat kemudahan dan sebagainya, maka apa yang direndah-rendahkan Islam di atas dalam negara dibiarkan, tidak ditegur. Nah, sanggup bersekongkol dengan orang-orang fasik yang merendah-rendahkan hukum halal haram. Nah, tahu buat pondok, buat sekolah, jaga. Tapi kalau nak jaga sekolah dengan jaga agama dulu. Jangan keluar cakap lebih kurang yang merendahkan agama, melemahkan Islam. Biar sekali cakapan kita Islam bertambah gagah, bertambah kuat. Seorang laki-laki jumpa Nabi, dia nak tanya masalah, tangan dia pakai cicimah. Dia kata, kamu datang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan tangan yang membawa api neraka. Mu jumpa aku tangan bawa api neraka. Kamah tangan. Faham? Lalu dia lepok. Satu riwayat Nabi lepok. Piung.